Salam sejahtera semua, saya Dr. Maud Rizal. Hari ini saya ingin mengajak anda semua untuk meneliti satu perkara kecil dalam kehidupan seharian yang walaupun kelihatan remeh, namun memainkan peranan yang amat besar selepas usia 60 tahun. Kerana hanya sedikit kelalaian pada waktu malam boleh menyebabkan jisim otot anda merosot secara senyap, tanpa disedari oleh ramai orang. Selama bertahun-tahun, kita sering mendengar ungkapan bahawa apabila semakin tua, kehilangan otot adalah sesuatu yang tidak dapat dielakkan. Namun bagaimana jika saya katakan bahawa tanggapan itu tidak sepenuhnya benar? Kini, terdapat lebih daripada 68% warga emas mengalami penyusutan otot bukan disebabkan oleh faktor usia, tetapi kerana mereka telah terlepas pandang beberapa perkara penting dalam hidangan makan malam. Perkara yang kebanyakan orang tidak tahu ialah hanya dengan kekurangan beberapa jenis makanan tertentu. Dalam satu hidangan malam sahaja, ia boleh mempercepatkan proses penguraian otot sehingga 43% dalam masa 6 minggu walaupun anda masih bersenam secara teratur. Malah, satu kajian terbaru pada tahun 2024 turut menunjukkan bahawa warga emas yang tidak mengambil protein secukupnya pada waktu malam mempunyai risiko terjatuh sehingga 91% lebih tinggi. Apa yang bakal saya kongsikan hari ini bukanlah sekadar agakan tetapi maklumat daripada penyelidikan saintifik sebenar dengan angka yang jelas, serta daripada pesakit-pesakit yang telah kami pantau dan rawat dengan teliti. Dan malam ini, saya akan membawa anda meneroka 8 jenis makanan yang telah terbukti dapat membantu memulihkan dan membaiki otot semasa anda sedang tidur. Terutamanya, jenis makanan yang berada di kedudukan nombor 1, walaupun amat berkuasa, namun ia sering diabaikan oleh kebanyakan warga emas, walaupun ia memberikan keberkesanan membina otot sehingga 47% lebih tinggi berbanding protein whey. Setiap jenis makanan dalam senarai ini mempunyai kekuatan tersendiri, membantu meningkatkan kekuatan otot, memperbaiki kestabilan tubuh dan mengekalkan keupayaan pergerakan anda selama yang mungkin. Dan saya yakin bahawa jenis makanan yang pertama akan membuatkan ramai orang terkejut. Sebelum kita masuk ke kandungan utama, jika anda merasakan video hari ini bermanfaat, sila type nombor 1 atau perkataan suka di ruangan komen. Itu adalah sumber semangat yang paling hangat buat pasukan kami. Dan jangan lupa, tekan butang suka, langgan saluran ini dan kongsikan kepada orang-orang yang anda sayangi. Nombor 8, keju cottage cheese. Kuasa memulihkan otot yang ramai warga emas abaikan. Walaupun nama ini mungkin kedengaran kurang biasa di negara kita, tetapi keju cottage, sejenis keju lembut, adalah pembantu yang sangat hebat dalam membina otot secara menakjubkan, terutamanya pada waktu malam sebelum tidur. Kerana dalam keju cottage terdapat sejenis protein bernama casein, tubuh akan mencernanya dengan perlahan membantu tubuh menyerap asid amino daripada protein sepanjang malam. Bagi warga emas, ini bukan perkara kecil. Kerana apabila usia semakin meningkat, tubuh akan membaiki otot dengan lebih perlahan secara semula jadi, terutamanya semasa tidur, apabila mekanisme katabolisme penguraian otot berfungsi lebih kuat. Jika tidak cukup nutrisi, otot akan semakin merosot, tetapi keju cottage boleh melambatkan proses itu. Satu kajian dari University Maastricht pada tahun 2019 menunjukkan warga emas yang makan kira-kira 30 gram casein sebelum tidur mempunyai kadar sintesis protein otot meningkat sehingga 22% berbanding kumpulan yang tidak makan apa-apa. Perbezaannya sangat jelas, walaupun tidak bersenam langsung. Satu lagi, ciri menonjol keju cottage ialah ia mengandungi asid amino bernama leucina yang bertindak sebagai suis menghidupkan mod pembinaan otot. Jika dalam hidangan kita tidak cukup leucina, walaupun makan berapa banyak protein sekalipun, otot akan bertindak balas dengan lebih lemah. Cara makan yang dianjurkan ialah makan setengah mangkuk kecil, kira-kira 1 jam sebelum tidur. Sebaiknya pilih jenis penuh lemak jika tiada masalah lemak darah, kerana lemak akan membantu melambatkan proses pencernaan lebih lama, menyebabkan asid amino dibebaskan sepanjang malam. Sesiapa yang tidak suka rasa tawar, boleh menambah sedikit buah beri atau tabur sedikit serbuk kayu manis. Tetapi jangan sesekali tambah gula. Sentiasa simpan dalam peti sejuk dan makan segar untuk mendapat manfaat maksimum. Sekarang kita akan teruskan dengan nombor 7.
Resipi ini telah sebati dengan atlet bina badan selama berpuluh tahun tetapi baru sahaja dikaji mengenai keupayaannya mencegah keadaan pengecutan otot pada warga emas dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Nombor 7. Telur, makanan super yang pernah disalahertikan. Telur pernah dianggap sebagai makanan pantang larang bagi orang Bromo kerana mengandungi kolesterol tinggi. Tetapi hari ini, sains menegaskan sebaliknya. Telur, terutamanya jika dimakan sebiji penuh, telah menjadi salah satu makanan terbaik untuk mengekalkan otot, lebih-lebih lagi jika dimakan sebelum tidur. Perkara yang menjadikan telur istimewa ialah ia mengandungi kesemua 9 jenis asid amino penting untuk pembaikan otot yang tubuh kita tidak boleh hasilkan sendiri dan perlu bergantung sepenuhnya kepada makanan. Jika kekurangan asid amino ini, proses pemulihan tisu otot akan menjadi perlahan dengan ketara, terutamanya pada warga emas. Terdapat satu kajian yang sangat menarik daripada jurnal American Journal of Clinical Nutrition. Mereka mendapati bahawa warga emas yang mengambil protein daripada sumber yang mempunyai asid amino lengkap seperti telur mempunyai jisim otot 40% lebih banyak berbanding kumpulan yang hanya bergantung kepada protein tumbuhan. Dan apa yang lebih menakjubkan ialah satu kajian dari Jepun pada tahun 2021 menunjukkan bahawa makan telur sebelum tidur membantu tubuh mengekalkan nitrogen lebih banyak semasa tidur. Ini dianggap sebagai satu petunjuk penting yang menunjukkan tubuh sedang menghalang penguraian otot. Secara mudahnya, otot tidak hilang semasa kita tidur. Tetapi yang penting ialah perlu memasak telur dengan cara yang lembut. Jangan goreng atau masak terlalu lama kerana suhu tinggi akan memusnahkan protein dan menjadikannya sukar dicerna. Cara yang saya cadangkan ialah rebus 2 biji telur, separuh masak dan makan kira-kira 1.5 jam sebelum tidur. Jika sesiapa ada masalah pencernaan, cubalah tabur sedikit sebuk kunyit dan lada hitam. Ia akan membantu mengurangkan keradangan dalaman dan menyokong penyerapan nutrien dengan lebih baik. Kerana keradangan kecil yang tersembunyi dalam tubuh juga merupakan salah satu punca menyebabkan otot hilang dengan cepat. Ingin diingatkan sedikit bahawa jangan makan telur bersama roti atau mentega sebelum tidur kerana kanji diproses dan lemak trans akan merangsang insulin dan menghalang hormon pertumbuhan pada waktu malam menyebabkan hasil berkurang separuh tanpa disedari. Akhir sekali, jika anda boleh memilih untuk membeli telur ayam kampung yang diternak bebas, anda akan mendapat lebih banyak asid lemak omega 3 yang banyak kajian telah mengaitkannya dengan melambatkan proses kehilangan otot pada warga emas secara menakjubkan. Sekarang kita akan ke nombor 6. Ramai orang tidak pernah menyangka bahawa jenis makanan ini berkaitan dengan otot. Tetapi sains telah mendedahkan satu rahsia yang mengejutkan. Nombor 6. Kiwi buah kecil tetapi membantu memulihkan otot semasa tidur dengan sangat berkesan. Ramai orang mungkin biasa dengan kiwi sebagai buah yang masam manis, warna hijau segar, mudah dimakan, membantu menghias pinggan pencuci mulut supaya nampak lebih menarik. Tetapi apa yang tersembunyi di dalam buah kecil ini lebih berkuasa daripada yang kita sangka, terutamanya dalam penjagaan otot untuk warga emas pada waktu malam. Perkara yang menjadikan kiwi istimewa ialah ia mengandungi sejenis enzim semula jadi bernama actinidin yang sangat jarang ditemui dalam buah-buahan lain. Enzim ini membantu tubuh mencerna protein dengan lebih baik dan menyerap asid amino ke dalam tubuh dengan lebih berkesan. Apabila kita semakin tua, asid dalam perut dan cecair pencernaan akan berkurang, menyebabkan pencernaan protein juga berkurang, membawa kepada keadaan walaupun kita makan banyak protein, otot masih perlahan-lahan berkurang dengan menyedihkan. Hasil, satu kajian dari Universiti Massey New Zealand tahun 2017, menunjukkan warga emas yang makan 2 biji kiwi 1 jam sebelum tidur mempunyai tahap penyerapan asid amino selepas makan meningkat sehingga 35%. Ini adalah satu peningkatan yang nyata dan memberi kesan langsung kepada pengekalan jisim otot. Bukan itu saja, kiwi juga adalah buah yang kaya dengan vitamin C, antioksidan hebat yang membantu mengurangkan keradangan dalam otot dan mengurangkan kerosakan sel akibat proses oksidatif. Pada waktu malam, proses ini menjadi lebih serius mengikut usia dan merupakan faktor yang mendorong otot merosot lebih cepat.
mempunyai kepekatan vitamin C yang tinggi umpama satu perisai pelindung, membantu otot mempunyai masa untuk membaiki diri sepenuhnya semasa kita tidur nyenyak. Kiwi juga mempunyai satu lagi ciri yang ramai abaikan, iaitu membantu mudah tidur dan tidur lebih lama. Satu kajian pada tahun 2011 menunjukkan bahawa orang yang makan kiwi sebelum tidur telah mengurangkan masa untuk terlelap sehingga 42% dan masa tidur nyenyak bertambah 13%. Inilah tempoh masa tubuh kita membaiki dan membina otot dengan terbaik. Ini benar-benar manfaat 2 dalam 1 hanya dalam sebiji kiwi. Jika mahu mencapai hasil maksimum, anda patut makan 2 biji kiwi saiz sederhana dalam 30,45 minit sebelum tidur. Tidak perlu kupas kulit, hanya perlu basuh bersih, hiris nipis dan kunyah lumat. Kerana kulit kiwi mengandungi jumlah serat dan flavonoid lebih tinggi daripada isinya sehingga 3 kali ganda, membantu mengawal gula dalam darah semasa tidur dan merangsang penyerapan nutrien ke dalam otot dengan lebih baik. Walau bagaimanapun, patut elakkan makan bersama produk tenusu seperti yogurt atau susu segar kerana akan mengurangkan kesan enzim actinidin. Dan jangan kisar dalam smoothie, ya. Makanlah secara semula jadi supaya enzim berfungsi dengan berkesan. Jika anda pernah menganggap kiwi hanya sebagai snack, mungkin sekarang sudah tiba masanya melihatnya semula sebagai pembantu pemulihan otot yang alam semula jadi anugerahkan dengan lembut kepada warga emas kita. Nombor 5, biji labu, biji kesil menyembunyikan kuasa memulihkan otot semasa tidur. Selepas bercakap tentang kiwi, ramai mungkin sedang mencatat resipi buah emas ini untuk dimakan sebelum tidur. Tetapi, jika perlu memilih satu lagi snack lain yang nampak ringkas tetapi merangsang pemulihan otot jauh ke tahap sel, maka biji labu adalah pilihan yang tidak boleh dilepaskan. Biji-biji kecil ini adalah sumber magnesium tumbuhan yang kaya. Magnesium adalah mineral penting yang tubuh gunakan dalam lebih 300 proses biokimia. Salah satunya adalah sintesis protein, mekanisme yang membantu membaiki dan membina jisim otot semasa tidur. Apa yang mengejutkan ialah satu tinjauan oleh Institut Kesihatan Nasional Amerika Syarikat tahun 2020 menunjukkan sehingga 68% warga emas mempunyai tahap magnesium tidak mencapai had cadangan harian. Ini adalah salah satu punca menyebabkan keadaan otot mengecut akibat usia, menjadikan mereka bergerak lebih perlahan, lemah dan mudah letih. Tetapi biji labu bukan sahaja bagus kerana ada magnesium, ia juga kaya dengan tryptophan, asid amino yang tubuh gunakan untuk menghasilkan serotonin dan melatonin, hormon penting yang mengawal kualiti tidur. Semakin nyenyak tidur, semakin berkesan tubuh membaiki otot. Satu kajian daripada jurnal Sains Pemakanan tahun 2022 menunjukkan bahawa orang yang makan makanan kaya tryptophan seperti 5 gram biji labu sebelum tidur mempunyai kitaran tidur nyenyak meningkat 19% dan indeks pemulihan otot meningkat 11%. Selain itu, biji labu juga mengandungi zinc, pembantu penting dalam penghasilan hormon testosteron. Kedua-dua lelaki dan wanita memerlukan hormon ini untuk mengekalkan kekuatan otot mengikut usia. Cara makan yang berkesan. Makan kira-kira 2 sudu makan biji labu mentah, tanpa garam, tanpa panggang, 1 jam sebelum tidur. Kunyah betul-betul lumat, kemudian minum air suam atau teh bunga krisen untuk menyokong pencernaan. Elakkan makan bersama buah-buahan atau gula kerana boleh menghalang penyerapan mineral. Tidak perlu penyediaan rumit, hanya perlu makan secara konsisten dengan jumlah sederhana. Tubuh akan menyerap manfaat-manfaat ini secara senyap setiap malam. Dan jika anda fikir kekacang adalah benda terakhir yang perlu diberi perhatian, saya ingin katakan bahawa 4 nombor seterusnya akan membuatkan anda terkejut, terutamanya nombor 4, benda yang ramai orang pernah elakkan. Tetapi sebenarnya mungkin adalah kunci rahsia membaiki otot yang paling banyak diabaikan. Nombor 4, kentang putih, sumber tenaga tersembunyi membantu menghalang penguraian otot semasa tidur. Kita sering mendengar bahawa kentang putih adalah kanji jahat, makan akan naikkan gula darah. Tetapi sebenarnya, jika tahu cara memilih masa dan kaedah makan yang betul, kentang putih akan menjadi salah satu makanan paling berkuasa untuk warga emas yang mahu mengekalkan jisim otot pada waktu malam. Perkara yang menjadikan kentang istimewa ialah keupayaan menambah glikogen dalam otot, sumber tenaga simpanan yang tubuh gunakan semasa tidur.
Jika tidak cukup glikogen, tubuh akan mula mengambil protein daripada otot untuk digunakan sebagai tenaga, membawa kepada otot menjadi lemah, mudah letih dan mengecut. Kentang juga sangat kaya dengan kalium, elektrolit yang diperlukan untuk pengecutan otot dan membantu mengurangkan kekejangan pada waktu malam, terutamanya di bahagian betis dan paha. Mengejutkan apabila hanya sebiji kentang saiz sederhana sudah mempunyai lebih banyak kalium daripada sebiji pisang. Satu kajian daripada jurnal Applied Physiology tahun 2023 menunjukkan warga emas yang makan makanan kaya kalium sebelum tidur telah mengurangkan 31% kekejangan malam dan menyatakan kekuatan kaki pada waktu pagi telah bertambah baik 21%. Tetapi apa yang lebih mendalam ialah kentang juga merupakan sumber kanji rintangan, resistant starch, sejenis karbohidrat khas yang tidak diserap secara langsung tetapi akan ditapai oleh mikroorganisma dalam usus, menghasilkan asid lemak rantaian pendek, membantu mengurangkan keradangan otot dan merangsang proses metabolisme asid amino, memberi kesan langsung kepada pemulihan otot. Cara makan untuk mendapat manfaat maksimum: rebus, masak sebiji kentang putih, saiz sederhana, kemudian simpan dalam peti sejuk beberapa jam atau semalaman. Kaedah ini akan membantu meningkatkan jumlah kanji rintangan sehingga 300% menurut satu kajian dalam jurnal Food Chemistry tahun 2020. Apabila hendak makan, boleh panaskan sedikit atau makan sejuk. Sebaiknya tambah sedikit minyak zaitun bersama herba seperti rosemary atau thyme untuk meningkatkan kesan anti radang. Elakkan tambah mentega, krim atau keju kerana lemak tepu ini akan mengurangkan ciri anti radang. Hanya sebiji kentang putih sebelum tidur 2,3 kali seminggu boleh membantu mengekalkan tahap glikogen seimbang, mengurangkan kekejangan dan merangsang proses pembaikan otot secara semula jadi semasa kita tidur. Dan sekarang kita sedang menuju ke 3 nombor terakhir. Makanan seterusnya adalah benda yang ramai orang telah lupakan dalam zaman moden ini, tetapi merupakan makanan yang budaya tradisional telah ketahui dan gunakan beribu tahun untuk meningkatkan tenaga dan kekuatan tubuh. Jika anda telah menonton sehingga ke sini dan berasa video ini ada sesuatu yang membantu anda melihat atau memahami diri dengan lebih jelas, jemput type nombor 4 di ruangan komen atau boleh tuliskan perasaan anda ketika ini. Jika belum tekan langgan, jangan lupa tekan butang langgan dan aktifkan loceng notifikasi ya supaya anda tidak terlepas video seterusnya daripada kami. Sokongan anda adalah sumber semangat yang besar bagi kami kerana setiap message, setiap tontonan menyuntik tenaga untuk kami menghasilkan video yang hangat, bermanfaat dan menyebarkan harapan kecil ke hati ramai orang lain lagi. Mari kita melangkah bersama-sama. Dan jika anda sudah bersedia, mari kita ke nombor 3, sejenis makanan yang ramai orang telah abaikan dalam zaman moden ini, tetapi dalam budaya tradisional banyak kawasan, ia dianggap sebagai punca kekuatan dan panjang umur. Nombor 3, kacang dal, lentil, protein tumbuhan membantu memulihkan otot tanpa naikkan gula darah. Jika sesiapa pernah berfikir bahawa protein tumbuhan tidak membawa manfaat setanding daging haiwan, mungkin mereka perlu berfikir semula. Kerana dalam semua jenis kekacang, kacang dal dianggap paling menonjol dari segi nutrisi lengkap dan mudah dicerna. Amat sesuai untuk warga emas yang mahu mencegah keadaan kehilangan otot sebelum ia menjadi masalah kronik dalam kehidupan seharian. Perkara yang menjadikan kacang dal istimewa ialah kandungan asid amino lisin yang tinggi. Ini adalah asid amino penting yang tubuh gunakan untuk menghasilkan kolagen dan membaiki otot secara langsung. Kebanyakan protein tumbuhan selalunya kekurangan lisin, tetapi kacang dal adalah pengecualian. Dalam satu kajian klinikal yang diterbitkan dalam Jurnal Pemakanan Eropah tahun 2021, warga emas yang mengambil 50 gram kacang dal masak setiap hari selama 8 minggu berturut-turut mempunyai kadar sintesis protein otot meningkat sehingga 26% berbanding kumpulan yang menerima jumlah kalori sama daripada roti. Selain itu, kacang dal juga kaya dengan folat, vitamin B penting untuk penghasilan sel darah merah. Jika tubuh tidak cukup sel darah merah, otot akan kekurangan oksigen pada waktu malam, menyebabkan pembaikan otot menjadi perlahan dan boleh menyebabkan keletihan terkumpul tanpa disedari. Tambahan pula, ia juga mempunyai kandungan zat besi dan zinc yang tinggi diperlukan untuk proses pembaikan sel.
Apa yang lebih menarik ialah kacang dal adalah jenis protein yang mempunyai ciri anti radang, berbeza dengan protein haiwan yang sering menyebabkan keadaan keradangan ringan, kronik dalam tubuh, terutamanya pada warga emas yang ototnya merosot perlahan setiap hari akibat aktiviti dan usia. Satu lagi manfaat yang tidak patut diabaikan ialah kacang dal merangsang kesihatan usus dengan menyuburkan bakteria baik, membantu tubuh menyerap asid amino dengan lebih baik. Perkara ini secara tidak langsung mempengaruhi pembinaan otot dengan berkesan. Cara pengambilan kacang dal yang paling sesuai untuk memulihkan otot adalah dimasak menjadi sup hangat, perasakan dengan ringan. Makan kira-kira 1,2 jam sebelum tidur. Tambah kunyit, jintan manis dan perah sedikit jus limau untuk membantu penyerapan mineral. Elakkan makan bersama nasi pada waktu malam kerana karbohidrat daripada nasi boleh menghalang rembesan hormon tidur. Sebelum masak, sebaiknya rendam air atau masak guna periuk tekanan untuk mengurangkan jumlah lektin, bahan semula jadi yang boleh merengsakkan usus jika makan banyak. Sebaiknya reneh sehingga empuk, mudah dicerna dan tidak memberatkan perut sebelum tidur. Makan kacang dal secara konsisten akan membantu mengekalkan jisim otot, mengurangkan keletihan dan menyokong sistem metabolisme berfungsi dengan baik tanpa menjejaskan gula dalam darah. Nombor 2, yogurt Greek, mesin pembaikan otot malam yang ramai abaikan. Ramai mungkin berfikir bahawa yogurt hanyalah snack ringan apabila lapar. Tetapi, bagi warga emas yang mahu menjaga jisim otot supaya tidak merosot terlalu cepat, yogurt Greek penuh lemak tanpa gula bukan sekadar makanan sampingan biasa, tetapi ia adalah alat membaiki otot secara sistematik semasa kita tidur. Rahsianya terletak pada gabungan dua jenis protein dengan kandungan tinggi, kasein, cerna perlahan, dan whey, serap cepat. Kedua-duanya bekerjasama seperti satu sistem bekalan tenaga dua fasa, membantu memulihkan otot yang letih dan menambah nutrisi serta-merta dan berterusan. Ini umpama membekalkan nutrisi kepada tubuh secara titisan, perlahan-lahan, yang dunia sains panggil kesan suapan titisan, drip feed effect. Sangat sesuai untuk warga emas yang prestasi pembinaan otot menurun mengikut usia. Satu kajian pada tahun 2020 yang diterbitkan dalam Jurnal Pemakanan British memantau warga emas yang mengambil 35 gram protein tenusu sebelum tidur telah mendapati bahawa mereka mempunyai kadar sintesis protein dalam otot meningkat sehingga 29% dan tahap penunjuk penguraian otot menurun 22% pada pagi keesokannya. Ini adalah angka yang mempunyai makna yang sangat besar. Tetapi titik yang lebih menarik ialah keputusan positif ini hanya berlaku jika sumber protein tersebut mempunyai kandungan kasein tinggi seperti dalam yogurt Greek. Kerana apabila kasein masuk ke perut, ia akan menggumpal menjadi ketulan lembut, dicerna perlahan dan membebaskan asid amino ke dalam darah secara berterusan selama 6,8 jam, membantu tubuh berada dalam keadaan membina otot walaupun sedang tidur. Selain itu, yogurt Greek juga mempunyai kandungan kalsium tinggi, membantu mengawal pengecutan otot dan mengurangkan risiko kekejangan pada waktu malam, satu masalah yang sering dihadapi oleh orang pension tetapi dipandang remeh. Ia juga mengandungi probiotik atau mikroorganisma berfaedah, membantu meningkatkan kesihatan usus dan penyerapan protein yang lebih baik. Titik ini sangat penting kerana warga emas sering mengalami masalah penurunan penyerapan makanan tanpa disedari. Cara makan yang diziorkan ialah makan kira-kira 3,4 cawan yogurt Greek penuh lemak rasa asli 1 jam sebelum tidur. Elakkan resipi yang mempunyai perisa atau yogurt buah kerana gula tersembunyi akan menyebabkan tahap insulin melonjak, menjejaskan rembesan hormon pertumbuhan yang diperlukan untuk pembaikan sel semasa tidur. Jika mahu tambah sedikit rasa tanpa memudaratkan otot, taburlah sedikit serbuk kayu manis atau 1 sudu teh serbuk koko asli untuk meningkatkan antioksidan yang baik untuk sistem pemulihan. Jangan tambah buah segar kerana fruktosa dalam buah tetap akan mengganggu irama tidur dan tahap gula darah. Satu lagi isu yang tidak patut diabaikan ialah suhu yogurt. Jika terlalu sejuk, ia boleh menyebabkan kembung perut atau sukar hadam pada sesetengah orang.
Nasihat mudah ialah keluarkan dari peti sejuk dan biarkan pada suhu bilik kira-kira 10 minit sebelum makan supaya lebih lembut kepada sistem pencernaan dan membantu mikroorganisme berfungsi dengan terbaik. Hanya dengan mengubah satu butiran kecil ini dalam tabiat setiap malam, anda boleh bangun pada waktu pagi dengan rasa segar, sihat dari dalam dan memulakan hari baru dengan lebih yakin. Dan jika anda masih menonton video ini, dalam bahagian seterusnya, saya akan membawa semua orang kepada makanan nombor 1, paling berkuasa dalam melindungi otot warga emas, tetapi merupakan benda yang ramai orang buang ke dalam tong sampah tanpa sedari. Nombor 1, air rebusan tulang, bone broth, bukan sekadar sup biasa. Air rebusan tulang yang dimasak dengan cara yang betul bukan sekadar sup yang menghangatkan hati pada hari hujan, tetapi ia adalah ubat panjang umur yang membantu membina otot secara menakjubkan, terutamanya pada warga emas yang mula ada tanda-tanda otot mengecut. Air rebusan tulang mengandungi banyak asid amino penting seperti kolagen, glisina, prolina dan glutamin. Semuanya mempunyai peranan langsung dalam membaiki dan mengekalkan tisu otot rangka. Tetapi perkara yang lebih berkuasa berlaku semasa kita tidur. Satu kajian rawat terkawal dari tahun 2022 yang diterbitkan dalam jurnal Nutrients telah menguji sukarelawan warga emas yang mula ada tanda otot mengecut minum 250 ml air rebusan tulang buatan sendiri setiap hari sebelum tidur berterusan selama 12 minggu. Keputusannya sungguh menakjubkan. Kumpulan yang minum air rebusan tulang mempunyai jisim otot meningkat purata 2. 1 kilogram, kekuatan genggaman tangan bertambah baik 35% dan yang paling penting gejala sakit otot selepas bangun tidur berkurang sehingga 48%. Angka-angka ini biasanya hanya dilihat pada kumpulan yang angkat berat tetapi di sini dicapai hanya dengan melaraskan diet. Rahsia penting terletak pada asid aminoglisina yang berupaya merangsang rembesan hormon pertumbuhan dalam fasa tidur nyenyak. Dan hormon pertumbuhan adalah kunci untuk membaiki tisu terutamanya pada warga emas apabila tahap hormon ini menurun dengan ketara selepas usia 60 tahun. Air rebusan tulang juga mempunyai kandungan peptida kolagen yang tinggi, bukan sahaja membantu kulit tegang, tetapi juga membantu membina tisu penghubung seperti fascia, otot, tendon dan ligamen, struktur yang menyokong keseluruhan sistem otot. Apabila struktur ini merosot, kita akan rasa mudah letih, pemulihan lambat dan keupayaan mengimbangi badan juga menjadi lemah. Tetapi jika menyuburkan struktur ini dengan nutrien yang sesuai, ia boleh pulih walaupun pada usia 70 atau 80 tahun. Cara merebus air tulang yang betul ialah guna tulang lembu, ayam atau ayam Belanda yang banyak sendi dan rawan rinih api perlahan dengan air tapis, tambah sedikit cuka epal, dan rempah ratus ringan seperti daun bay atau thyme. Reneh selama kira-kira 12,24 jam. Jangan perasakan dengan garam atau bawang besar kerana boleh menyebabkan tubuh menahan air pada waktu malam. Kira-kira 30 minit sebelum tidur, minumlah segelas air rebusan tulang suam, tidak terlalu panas. Jika tidak sempat buat sendiri, pilihlah jenis pekat yang diperbuat daripada bahan organik daripada haiwan makan rumput dan elakkan jenis cube kerana ia sering penuh dengan MSG dan bahan sintetik. Segelas air rebusan tulang yang baik bukan sahaja membantu anda tidur lebih nyenyak tetapi juga secara senyap membantu membina serat otot baru dari dalam umpama kita sedang membaiki asas rumah tanpa disedari. Sekarang, anda sudah tahu 8 jenis makanan yang patut dimakan sebelum tidur untuk memulihkan dan menghalang penguraian otot pada usia tua. Semuanya mempunyai kajian saintifik yang sahih, bukan sekadar kata-kata iklan, daripada membaiki serat otot semasa tidur sehinggalah membantu tubuh merembeskan hormon yang diperlukan untuk pemulihan pada waktu malam. Anda tidak perlu membazir wang membeli suplemen mahal atau mendaftar kad gym yang tidak pernah pergi. Dan juga tidak perlu paksa diri minum sebuk protein yang rasa seperti bahan kimia. Hanya perlu pilih makanan biasa, makan pada masa yang betul dan sediakan dengan cara yang sesuai dengan tubuh usia kita. Itu sahaja. Apabila anda mula melakukan perkara ini secara kerap, anda akan perlahan-lahan merasai perubahannya. Kaki tidak lagi lenguh. Apabila bangun, naik tangga tidak perlu pegang susur tangan. Tangan pegang barang lebih kuat. Otot tidak menggeletar atau letih seperti dulu.
Dan yang paling penting, perasaan bahawa anda masih boleh mengawal kehidupan sendiri, tidak perlu bergantung kepada sesiapa. Itulah ganjaran yang paling berharga. Sekarang saya ingin menjemput anda semua menyertai perbualan. Pernahkah anda cuba makan jenis-jenis makanan ini sebelum tidur? Ada makanan yang berkesan untuk anda? Atau ada yang anda rasa tidak sesuai? Sila kongsi dengan bebas ya, kerana pasukan kami sedang membaca setiap komen dan akan membalas dengan nasihat khusus untuk setiap individu berdasarkan umur dan tabiat setiap orang. Jangan segan, beritahulah kami umur, tabiat harian dan soalan yang anda musyikilkan. Kami sentiasa sedia berada di sini untuk anda, kerana kami percaya tidak kira berapa umur anda, pemulihan kesihatan tidak pernah terlambat. Jika anda merasakan video ini bermanfaat, jangan lupa tekan suka, langgan saluran kesihatan Warga Emas dan kongsikan kepada kawan-kawan atau orang yang anda ambil berat ya. Kerana setiap sokongan anda adalah dorongan penting membantu kami menghasilkan kandungan menarik, bernilai dan menyuntik tenaga positif kepada kehidupan ramai orang lain. Terima kasih yang tidak terhingga kerana menemani kami sehingga akhir video. Jumpa lagi dalam video seterusnya.